kita terlalu terikut cara barat untuk usahawan. Jadi usahawan, kita lupa nak memberi. Lupa nak memberi. Kita cari sebagai usahawan ni lah, kita cari duit, untung banyak, kita seronok kan. Tetapi kita lupa nak memberi. Sebab itu masa saya kat UPM dulu di Wazan, dilahirkan satu konsep usahawan ni sebagai usaha Muslim, di mana setiap keuntungan itu kita minta dia wakafkan sebanyak 2 ke 3%. Kenapa? Sama juga alasannya. Yang pertama sekali, makin banyak kita memberi, makin banyak Allah ganti. Jangan risau, Allah ganti. Apa cara Allah ganti? Macam-macam. Ni, kita sihat ni. Sihat, kan? Anak tak sihat. 60 tahun ni Allah bagi sihat. Ada 60 tahun masih duduk di hospital. Tak boleh makan, tak boleh minum. Ada yang tak sampai 60 pun. Ada sampai 60 kan. Anak-anak sihat. Kereta jarang rosak, macam-macam kan. Dan yang kedua sama juga saya kata, kalau dia usahawan ni memang nak cari duit, tak apa, pergi cari duit. Mungkin masa dia cari duit lah, dah sibuk usahawan kan, accident, mati, lupa pula nak berwakaf, nak berzakat, nak bersedekah. Kan rugi kita. Cuba dah berwakaf siap-siap, dah tunggu dah dekat ni. Dia tunggu dia macam ni dia buat kan. Oh, mana tuan aku ni, mana tuan aku ni.